Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke channel Tok Muda MS. Jadi apa khabar semua? Alhamdulillah Tok Muda MS di sini sihat, sejahtera. Dan alhamdulillah persiapan kita di sini pun boleh dikatakan prosidnya sudah hampir mencapai 100% untuk menghadapi keadaan-keadaan kecemasan tanpa kita ni nak berharap sangat pada kerajaan. Kerana kita kena faham apabila berlaku sesuatu ancaman, sesuatu masalah darurat atau kecemasan, bukan semua orang mampu untuk dibantu oleh pihak kerajaan. Jadi kita kena mandiri, berdikari dan menyesuaikan diri. Ramai orang, Tok tahu, ramai orang berharap bila berlaku apa-apa, kerajaan bantu, kerajaan bagi makanan, kerajaan bagi senjata. Susah tuan-tuan. Boleh lihat zaman PKP. Boleh lihat zaman PKP. Macam itulah. Itu cuma latihan tuan-tuan. Itu adalah latihan. Baik. Tanpa membuang masa. Ini pun dah subuh ni. Apa persiapan yang perlu anda lakukan bermula hari ini untuk menghadapi segala ancaman yang mungkin akan tiba? Pertama sekali, biasalah, Pemuda MS, kita di dalam perjalanan item-item berkelebihan asbab ini. Ikhtiar, bukan sembah, bukan percaya. Ikhtiar. Sebagaimana kita pakai selipar. Kita percaya selipar tu boleh lindung kaki kita daripada kena paku. Daripada berjalan di atas batu-batu kerikil. Kita percaya. Syirik lah bang. Syirik. Kau percaya selipar kau tu boleh lindung kau daripada paku, daripada duri. Syirik. Jadi jawapan tu kena berlapik sikit. Saya pakai selipar ni atas usaha ikhtiar daripada kena paku, kena duri dengan izin Allah. Itu jawapan dia yang tepat dan benar untuk mengelakkan fitnah. Baik. Masa dah dekat. Banyak negara dah tutup stesen minyak apa semua. Jadi ada orang kata Malaysia tak mungkin tutup stesen minyak kerana kita ada petrol kita sendiri. Yes, betul. Betul. Tetapi 30% dijual di luar. 70% digunakan dalam domestik dan juga komersial. Pesawat, tanker, kargo. Kerana minyak kita ni sangat-sangat berkualiti. Sangat sayanglah kalau nak disia-siakan untuk masuk dalam motor, masuk dalam kereta. Sayang. Jadi tuan-tuan, Tok Muda nak tanya satu benda. Dah beli basikal belum? Basikal wajib beli Perkara pertama, beli basikal. Suami satu, isteri satu, anak-anak seorang satu. Yang kedua, bagi yang ada baby, beli yang tu. Apa yang ikat kat badan tu? Letak baby kita kat situ. Engkau gila ke nak bawa anak macam ni sambil kayu basikal? Tak boleh. Pakai benda tu. Letak baby dekat dada kita, kayu basikal. Yang kedua, masih lagi dalam konsep basikal. Tiup tayar. Tiup tayar selalu jadi masalah. Terutama dalam perjalanan yang jauh, atas jalan yang panas. Pancit, bocor. Yang kedua, pam angin. Kau ada tiup tayar tapi tak ada pam angin, tak guna bang. Tak apa, stesen pam mesti ada. Kami pam kat stesen pam. Kau jangan cakap pandai bang. Aku ni pala tahu tau. Aku tahu semua. Kalau dah stesen minyak tutup, elektrik semua tutup, kau nak pam apa? Kau nak tiup pakai mulut? Tiup lah. Jangan rompak orang lain pula.
Yang bawa tiup, yang bawa pam angin, jangan rompak dia orang pula. Okay. Habis sebab basikal. Kedua, kurma. Tahu kurma? Beli kurma yang bagus tu, yang besar tu. Kurma apa? Kurma McJool. Kalau nak kurma ajwa boleh juga. Tapi kurma ajwa ni memang makanan favourite Rasulullah. Kurma favourite. Tapi dia kurang manis. Sedangkan pada ketika itu kita perlukan tenaga yang banyak. Jadi kurma Safawi boleh, kurma McJool yang terbaik lah. Kerana dia besar dan dia manis. Boleh membekalkan tenaga sepanjang hari. Yang kedua, dalam bab makanan, food ration. Boleh cari dekat dalam Shopee ada, TikTok Mall ada. Dia dalam bentuk biskut Dalam bentuk biskut. Satu biskut tu kau makan boleh kenyang separuh hari. Itu sudah terbukti. Itu memang Tok sendiri dah cuba. Memang kita ada. Kat sini kita ada. Tapi kita ada sekotak je lah. Beli buat trial. Kerana kita tak harapkan pada food ration. Kau nak makan biskut hari-hari ke bang, nak tanya? Jemu. Kat sini kita dah sediakan persiapan. Ada banyak ayam, ada banyak itik. Kalau hari-hari makan ayam itik, bosan juga kan? Itulah. Tapi kita ni hidup untuk makan ke makan untuk hidup? Makan untuk hidup. Tapi orang zaman sekarang ni dia hidup untuk makan. Itu yang muda-muda dah kena penyakit pelik-pelik tu. Kencing manis lah, darah tinggi lah, jantung lah. Umur 25, 26, belum sampai 35. Dah leweh dah macam orang tua. Sebab makanan. Makan ikut nafsu. Baik, yang seterusnya. Persiapan yang perlu kita ada. Solar wajib ada. Persiapan tu yang kita tak ada lagi kat sini. Paling-paling untuk membekalkan tenaga untuk charge lampu, untuk pakai kepada cooker, dapur masak yang pakai elektrik tu untuk induction, dipanggil induction cooker. Yang itu kita belum ada. Sebab kat sini kita ada kayu api, kita ada dapur BBQ, kita ada tempat masak pakai arang kayu. Jadi kita tak risau sangat. Cuma untuk charge handphone ataupun radio dan untuk jana elektrik sikit-sikit, itu memang kena ada. Jadi kalau ada duit sikit-sikit tu sekarang ni bolehlah. Kalau nak melabur di dalam solar power. Tak apa, saya duit banyak. Saya nak pasang solar dekat rumah. Pasang solar kat rumah. Jiran-jiran semua dah lari lintang bukang. Kau nak duduk kat rumah, nak tanya? Nak angkat panel solar tu, naik basikal. Kau tahu berat dia macam mana, panel solar tu? Pernah angkat tak? Panel solar. Berat. Jadi daripada kau nak buang sampai 30,000, 60,000, memang kau duit banyak. Nak pasang solar dekat rumah konon-kononnya, nanti elektrik dah tak ada, boleh pakai solar. Jangan hanya fikir elektrik habis, boleh pakai solar. Fikir bila elektrik habis, kadar jenayah akan meningkat. Dah tak aman dah. Kalau di bandar tu memang tak aman. Semua orang akan lari balik kampung. Kalau nak lari balik kampung, hari ni, perlu bermula hari ni. Hari ni kena balik kampung, tengok dah tapak, persiapkan tapak. Itu. Tak apa, nanti dah jadi baru kami jalan. Dah ada pengumuman, ini Donald Trump nak serang Putrajaya. Hari Sabtu ni. Katakanlah hari ni hari Rabu, hari Sabtu nak serang. 3 hari.
2 hari je siapan. Kalau awak nak tahu daripada bermulanya orang kata declaration tersebut kalau berlaku ini kalau berlaku kita tak minta. Bermulanya declaration tu, saat itu juga orang lain dah mula berkemas, dah start kereta, dah mula bersesak di highway. Silap hari bulan, dia orang akan tinggal kereta kat situ, jalan kaki. Tahu tak? Awak pun cakap apa? Biarlah dia orang pergi dulu. Nanti hari Jumaat malam kita belah. Awak nak belah je Jumaat malam, kereta tak boleh bergerak. Sebab apa? Tersumbat. Semua orang tinggalkan kereta masing-masing, berjalan kaki balik kampung. Silap hari bulan dia orang berjalan kaki, dah sampai pun kampung di Pahang, dah sampai pun kampung di Terengganu. Awak baru nak keluar. Nampak? Masa tu barulah nak minta tolong itu, nak minta tolong ini. Inilah. Apabila kita tidak pernah berhadapan dengan situasi yang mencemaskan. Sepatutnya kerajaan kita ni kan, bukan sepatutnya, memang dah buat pun PLKN apa semua kan. Kita je kalau boleh sayang ke anak, tak nak hantar anak tu pergi. Itu semua PLKN tu bagus untuk persiapan sebenarnya. Rugilah. Siapa anak-anak dia yang dapat PLKN tapi bermati-matian nak lawan, nak tarik anak dia keluar pada PLKN, sayang ke anak punya pasal, memang rugi besar. Dalam PLKN tu memang diajarlah ilmu-ilmu ni semua. Ilmu mandiri, ilmu hidup lautan. Sayanglah kalau tak hantar. Jadi sekarang ni apa yang akan berlaku? Yang pertama, Amerika akan terbelah menjadi benua. Kata guru saya, lebih daripada 17 tahun yang lepas. Yang kedua, Indonesia akan diperangi. Malaysia akan kena sikit, tapi tak lama. Dan seterusnya, Sumatera akan menjadi milik Malaysia. Antara yang akan menjadi milik Malaysia, Sumatera, Aceh dah tentu. Dan dia berada memang dalam kepulauan Sumatera. Rakyat Indonesia yang mana tengok video saya hari ni, awak boleh, kalau awak nak gelak, awak boleh gelak, tak ada masalah. Silakan gelak. Itu analisa yang dah dibuat lebih 17 tahun yang lepas. Dan hari ini, apa yang dibuat penganalisa yang buat analisanya 17 tahun lebih yang lepas, hari ini sedang berlaku. Berlakunya perang antara Iran dan juga Amerika itu sudah pun diramalkan lebih 17 tahun yang lepas. Kerana itu saya tak pernah pun mula-mula Iran tu keluar nak momokkan Iran. Momokkan macam mana? Alah, ini wayang je. Alah, ini Iran dengan Amerika ni kamcing. Dia orang ni berlakon je. Berlakon apa, faham? Dah tembak pesawat jatuh, dah tembak kapal kargo tenggelam. Berlakon lagi ke nak tanya? Buka mata bang, buka mata. Telinga bagi lebar sikit. Nanti Amerika akan dibelah menjadi dua. Tak tahu ada belah macam mana. Belah menjadi dua. Wallahualam. Hancur ke, musnah ke, separuh bahagian ke apa. Belah elok masuk ke lagu mana. Tak tahu. Okay, sekarang ni kita perlu panik tak? Separa panik. Kita perlu. Saya tak nak
suruh korang panik sepenuhnya. Nanti macam menghasut pula. Jangan panik. Separuh boleh. Maksud Tok di sini ialah melakukan persiapan. Jangan kita nak membebankan kerajaan. Kerajaan banyak benda lagi dia nak buat. Banyak benda lagi dia nak uruskan. Berdikari sendiri. Kita sekarang berada di era pengujian senjata. Dan kalau kita lihat, sejak dulu, yang menjadi mangsa uji kaji ini adalah negara Islam. Dan yang paling seronok tu, negara Islam dan orang-orang Islam menjadi penonton bersorak. Bersorak. Umpama macam orang main bola lah. Pasukan A disponsor Livita, contoh Pasukan B disponsor Red Bull. Lepas tu bersorak. Iran, pasukan A. Amerika, Israel, pasukan B. Yang sponsor Israel, Amerika Syarikat. Yang sponsor Iran, China dan juga Rusia. Gaduh lah. Pupam gaduh. Lepas tu katakanlah Iran menang. Jadi ternyatalah senjata daripada daripada Amerika Syarikat tu tak setara mana. Naiklah senjata Rusia. Amerika tak puas hati. Ni contoh Amerika tak puas hati. Terus diserang Rusia. Ataupun sebaliknya. Tetapi sebelum nak berlaku macam itu, para penonton ni yang akan bergaduh dulu. Penonton yang side A dan penonton side B akan bergaduh dulu. Okay, maksudnya kita ni ataupun negara Islam lain yang menjadi penonton selama ni akan bergaduh, berperang, merusuh, huru-hara. Bila dah huru-hara sangat-sangat, dan di dalam banyak-banyak penonton tu ada yang cerdik dan mula menyerang kepada yang sponsor, waktu itulah akan berlaku perang yang sebenar-benar perang. Kenapa perang sekarang ni tak benar ke? Benar juga. Cuma sekarang ni pengujian senjata. Pengujian senjata. Senjata siapa lagi hebat? Pesawat siapa lagi hebat? Rudal siapa lagi hebat? Kita sekarang jadi penontonnya. Jadi tuan-tuan, penonton ni selalunya bila dah sampai satu ketika tak puas hati akan merusuh. Kalau di dalam perlawanan bola sepak pun boleh merusuh. Baling bas pecah tingkap, habis pecah cermin kereta. Ini kan di dalam peperangan. Jadi buatlah persiapan. Tok dah bagi dah serba sikit tadi. Yang pertama, basikal dan juga peralatan basikal. Terutama tiup Yang kedua, ration food ataupun kurma. Terbaik kurma lah. Okay. Sebab ration food ni mahal. RM70. Dan nanti akan naik harga lagi tau. Baik beli kurma je. 5 kg baru 200 lebih. 5 kg. Okay. Yang ketiga, solar. Tenaga solar. Okay. Tenaga solar. Power bank tak payahlah bang. Habis power bank kau nak charge kat mana? Power bank kau berapa? 60,000. 5 hari habis. Itu kalau charge satu device. Kalau bini kau pun nak charge juga, jadi 3 hari. Anak engkau pun nak charge juga, jadi 1 hari setengah. Solar. Macam mana nak buat solar ni? Modified sendiri.
Boleh tengok di dalam channel Asal Jadi. Dalam channel YouTube. Asal Jadi nama channel tu. Brother tu. Dia buat. Boleh tiru dia. Mungkin kita boleh letak panel solar dekat belakang, kat back. Dan peralatan charge kat dalam. Sekali dengan dia punya, apa dia panggil? Transformer dia, apa semua bagai tu, peralatan-peralatan itu kan. Masuk dalam bag. Bateri galas sekali. Berat bang bateri. Bateri kereta berat bang. Tapi memang kena pakai bateri lah. Bateri solar. Bateri solar paling murah harga RM1,000 lebih sebiji. Apa lagi persiapan nak buat? Jadi berita baiknya Tok Muda MS nak bagi tahu kat sini. Bagi mereka yang dekat. Tahniah lah. Boleh tengok video ni sampai 20 minit lebih. Tak rasa bosan. Jadi anda boleh dengar ni tawaran yang Tok Muda MS nak buat. Yang mana yang dah skip video ni, nasib malang lah. Nasib malang. Sangat malang. Tawarannya apa? Tok Muda di sini ada satu kawasan yang besar. Boleh menempati 250 buah kemah. Kita dah ukur. Dah ukur elok ni, bukan main agak-agak. Dah ukur elok. 250 buah kemah. Dan setiap kemah tu boleh dihuni 6 orang. Kawasan ni luas. Dan dari site Tok Muda memerlukan ramai orang untuk duduk di sini untuk sama-sama bekerja sama menjaga keselamatan terutama anak isteri kita. Bercerai roboh, bersatu teguh, bercerai roboh. Biar kita ramai kat sini. Jadi nanti ada geng yang akan duduk di 3 bukit keliling kawasan Tok Muda ni. Tengok musuh. Itu kalau berlaku perang Ada pula pasukan yang scout pergi tengok musuh kat mana, makanan kat mana. Dan ada pasukan yang pergi cari makanan. Masa pasukan cari makanan, siapa yang nak jaga kawasan? Buat masa sekarang, Alhamdulillah kita ada sekitar 500 ekor ayam. Dan kita akan menambah dari masa ke semasa. Kerana biasalah, Tok Muda dana ada. Tapi banyak dihabiskan untuk persiapan. Untuk persiapan. Itu kalau nak masuk lagi ayam, nak kena tambah reban lagi. Tapi kita akan cuba buat. Bagaimana kita boleh bela ayam tanpa reban. Maksudnya anak ayam tanpa reban. Anak ayam ni masalah dia biawak lah. Biawak, ular, musang. Jadi mungkin kita akan perketatkan kawalan keselamatan untuk anak-anak ayam tersebut sampai mereka membesar. Hari ini kita menerima lebih daripada 30 biji. Tak banyak. 30 biji telur. Setiap hari. Sehari 30 biji lebih. Ayam dan puyuh. Yang makannya siapa? Tok Muda. Bekerja Tok Muda seorang. Seorang isteri, 4 anak. Tak habis. Tak habis. Dan makin bertambah telur tu. Sebab ada lagi anak-anak ayam yang sedang membesar. Jadi, Tok Muda ada tawarkan di dalam TikTok, dalam komen TikTok bagi mereka yang duduk dekat, bagi mereka yang tak ada kawasan, tak ada tanah, tak ada kampung. Kalau berlaku apa-apa kejadian macam tu, cepat-cepat datang ke sini. Bawa kemah masing-masing, duduklah. Kita makanlah apa yang ada, kita usahakan apa yang ada, sama-sama. Itu Tok Muda. Itu yang Tok Muda kata, Tok Muda tak macam orang lain. Ada orang yang minta kawasan ni, dia nak beli. Sebahagian, Tok Muda tak bagi. Sebab apa? Kalau aku jual dekat engkau,
untuk kau duduk sebagai menempatkan keluarga kau di sini. Kau mungkin tak boleh buat macam mana aku nak buat. Iaitu tempat ni untuk menjadi perlindungan kepada semua orang. Mungkin bila kau beli, tempat tu, ruang tu untuk kau je. Sebab tu kita tak bagi. Seorang datuk pernah nak beli kawasan ni dengan harga 360,000. Sedangkan sebenarnya tempat ni, tanah dalam Perlis ni tak mahal tuan-tuan. Kalau ikut pejabat tanah, satu relung 44,000. Ini 1 ekar aja. 1 ekar. Dia tawarkan 360,000. Tok Muda tak jual. Ada tanah tempat lain pun. Dekat Batu Lima, Jalan Kuala Perlis. Ada satu lagi. Tapi tak sesuai. Terlalu terdedah. Tempat tu tak sesuai untuk dijadikan tempat perlindungan. Jadi sini alhamdulillah sangat sesuai, sangat strategik. Itu sampai orang nak beli. Tak jual. Jadi disebabkan tempat ni terlalu besar bagi Tok Muda sekarang. Terlalu besar bagi Tok Muda sekarang. Jadi pada diri Tok Muda, kita perlukan orang yang ramai untuk sama-sama duduk, sama-sama jaga. Jadi yang datang pun dapat perlindungan, sama-sama melindungi. Anak isteri kita, tak kesian ke kat dia orang? Anak kecil, masih menyusu lagi, yang tak reti apa lagi, nak menghadap dengan krisis, nak menghadap dengan orang jahat. Tak kesian ke dengan anak-anak kita? Tak kesian ke dengan cucu kita? Yang baru celik, baru tengok dunia. Kalau ada kawasan, alhamdulillah. Tapi tengok juga lah kawasan tu. Contohlah kalau korang ada tanah sendiri, tengok balik tempat tu. Adakah strategik? Adakah boleh terlindung daripada musuh? So, itu saja daripada Tok Muda. Bagi yang nak, maksudnya untuk turut serta bila berlaku apa-apa, boleh datang untuk duduk di sini. Boleh hubungi Tok di talian WhatsApp 012 688 2888. Okay. Nanti di dalam deskripsi ada nombor telefon Tok Muda. Jadi kita manusia, Allah Ta'ala jadikan hidup kita ada peranan. Dan mungkin ini adalah peranan Tok Muda untuk umat Islam di Malaysia. Kita bantu, kita sediakan setakat yang kita mampu. Jika korang orang kaya, buatlah benda yang sama macam ini. Beli satu kawasan yang besar, berhektar-hektar, pasang pagar bertutup sekelilingnya dan buat fasiliti, buat ternakan dan panggil orang-orang di kawasan anda untuk sama-sama duduk. Kita takkan mampu kalau kita seorang nak defend, tak boleh. Kita kena bersatu. Okay. Dan satu lagi Tok Muda beritahu untuk masuk menyertai di kawasan ini, kita tak menerima semua jenis orang. Kita tengok. Jenis pedo, kaki rogol, kaki penyamun, kaki tak semayang. Kalau tak semayang tapi hati baik, hati ingat Allah, kita boleh terima lagi. Benda tu boleh asuh, tak ada masalah. Pentingkan diri, minta maaf. Tidak dialu-alukan. Tok Muda kenal ke orang-orang macam ni?
InsyaAllah kenal. InsyaAllah kenal. Jadi kita nak yang duduk di sini ni, orang yang boleh bekerjasama, orang yang ada semangat pahlawan, orang yang ada semangat untuk berjuang, orang yang ada semangat untuk menjaga keluarga masing-masing. Orang yang ada iman dan juga takwa. Dialu-alukan. Tidak kira status. Jadi, ada satu pesanan last sebelum Tok mengakhiri. Tok sebenarnya Tok nak bercakap di dalam video yang tadi, yang sebelum ni. Tapi sebenarnya Tok agak berat nak bercakap. Tok takut dia anggap resis. Tok takut dia anggap sebagai pilih bulu. Okay. Korang pernah dengar tak Gunung Gagak? Bukit Gagak, Gunung Gagak. Yang sekarang orang-orang kita tengah duk teroka, buat penempatan. Orang kita kalut buat penempatan tapi bangsa-bangsa lain relax je. Jadi bila kita tengok bangsa-bangsa lain ni relax, pada hati Tok Muda datang suspicious. Kita takut apa? Kita buat penat-penat dekat atas bukit sana, dekat atas Titi Wangsa semua. Tiba-tiba mereka datang bawa pistol, bawa kayu, bawa pedang, halau kita keluar. Ini bukan tanah kamu. Ini rezak bukit. Kalau tanah kamu, mana keran? Tak ada keran. Jadi siapa-siapa pun boleh duduk. Habis. Tapi bukan semua orang-orang ni macam ni. Bukan semua. Orang kita pun berlambak yang macam ni. Gangster-gangster cokit. Samsing-samsing kampung dusun. Jadi, bila kita nak berlindung, nak kena tengok kawasan. Bukan boleh main redah aja. Kita kata apa? Tak apa, nanti berlaku kecemasan, berlaku hara, kami lari naik bukit. Kau saja ke yang fikir macam tu? Aku nak tanya. Kau saja fikir macam tu? Orang lain pun fikir juga bang macam tu. Kaki rogol pun fikir macam tu juga. Pedofilia pun fikir macam tu juga. Perompak pun fikir macam tu juga. Habis tempat ni tak ada ke? InsyaAllah tak ada. Sebab ni tanah private. Geran memang atas nama Tok Muda. Bukan sebarang orang boleh masuk tempat ni. Wak Imah sekarang pun. Jadi kalau nak datang, call dulu. WhatsApp dulu. Perkara pertama yang akan Tok minta ialah gambar korang. Buat apa nak tengok gambar? Nak kenal lah korang ni. Orang baik ke? Orang tak baik ke? Cakap terang je. Direct to the point. Tok Muda jenis terang. Kalau kata lepas hantar gambar tu Tok Muda senyap, blue tick je, faham-faham sendirilah. Bukan apa, kita tak nak berlaku huru-hara. Kita tak nak berlaku benda yang bukan-bukan depan anak-anak kita. Semua. Bukan anak Tok je. Nanti bila dah ramai sini, kan ada ramai budak-budak. Kita tak nak berlaku yang bukan-bukan. Kalau dah bertaubat, bagi tahu Tok memang muka saya macam lanun Tok, tapi dulu. Sekarang saya dah bertaubat, saya dah insaf. Bagi tahu. Jadi itu sajalah daripada Tok Muda. Semoga video ini membantu dan Tok membantu sekadar yang Tok mampu. Tok sediakan sekadar yang Tok mampu sediakan. Kalau anda lebih kaya,
lebih banyak duit, tolong sediakan untuk orang lain di tempat anda. Kerana nanti ramai orang memerlukan. Okey?